Hari tu aku ada jumpa seorang orang Cina ni tau. Dia muda lagi, baru 20-an. Tapi tiba-tiba bila dia jumpa dengan aku, dia kata apa tau? Bro, ada tak simpanan untuk anak? Untuk anak. Aku macam, kau dah kahwin ke? Belum kahwin, belum ada girlfriend pun. Tapi dia kata nak buat saving untuk anak. Aku macam, what? Lepas tu, aku tanyalah dia kan. Macam, kenapa kau nak buat education plan untuk anak kalau kau belum kahwin? Dia kata, memang macam tu orang Cina. Mak bapak dia dulu pun memang dah sediakan education plan untuk dia sebelum kahwin pun lagi. Even sebelum bercinta pun. So aku macam, wow. Tapi masalahnya orang Cina, dia orang nak simpan duit dekat mana? ASB tak boleh, tabung haji tak boleh. Tapi korang tahu tak, dekat mana orang Cina kumpul duit saving untuk pendidikan anak-anak dia? Korang nak tahu tak? Adalah beberapa tempat, contoh macam unit trust ataupun adalah apa-apa insurance plan yang mungkin lebih kepada simpanan pendidikan untuk anak. So bila aku tengok features yang diorang simpan tu kan, tempat simpanan diorang sama dengan satu benda yang ada dalam Hong Leong MSIG. Ada kat sini, ada kat sini. Okay, the best part, tempat simpanan ni Islamic Patuh Syariah. Jom aku share. Okay, by the way ni brochure dia. Kalau korang nak, nanti saya boleh share link. Korang boleh tengok soft copy dia, boleh baca A to Z kat situ. So, the best part about plan ni, okay, let's say lah kita nak saving untuk education anak kita RM100,000. Contoh, anak kita ni baru umur 2 tahun, 3 tahun. Kita nak kumpul duit untuk dia sambung belajar umur 18 tahun nanti. So, kita target nak simpan 15 tahun untuk dia. So, ongoing 15 tahun, kita menyimpan setiap bulan, let's say lah RM1,000 setiap bulan kita simpan. RM1,000 sebulan, RM1,000 sebulan apa semua kan. Tapi let's say lah tiba-tiba tengah-tengah simpan tu, kita baru simpan setahun. Kalau RM1,000 sebulan, setahun baru 12 bulan. Kalau let's say lah kita sebagai bapa kita meninggal, baru simpan setahun, baru RM12,000 simpan. Anak kita tadi dah confirm dapat RM100,000 untuk dia punya education plan. Nampak tak? Sebab tempat simpanan tu dah ada sekali dengan protection yang protect duit tersebut. And then, kalau mak bapak nak guna duit dalam akaun tu, boleh. Tapi mak bapak kena penalti. Nampak tak? Itu tempat yang baik untuk simpan untuk pendidikan anak-anak. Sebab apa tahu? Orang kita biasa kalau simpan duit untuk anak-anak, simpan dalam ASB, tabung haji apa semua, tiba-tiba tengah sesak sikit keluarkan duit anak-anak. Kan kesian dekat situ. Kan? So that's why kita kena simpan dekat tempat yang sakit kalau kita nak kena keluarkan duit tu. That's why tempat ni bagus. Lepas tu yang seterusnya, dalam plan ni juga dia ada cash payout. Cash payout ni maksudnya setiap tahun kita boleh dapat cash untuk anak kita tadi. Maksudnya kalau dalam kat sini, kalau kita target untuk simpan RM100,000, setiap tahun kita boleh dapat RM3,000 untuk anak kita tadi. The best part, terus